Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha lakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam maju Johor. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya panjang mendapat sembah menjunjung kasih Titah Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail pada pembukaan rasmi persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15 pada 30 April 2026 yang lalu. Pada pembukaan Dewan ke-15 ini, Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor sekali lagi menegaskan bahawa keutamaan Tuanku adalah memperkukuhkan ekonomi, menjaga kebajikan rakyat, meningkatkan kualiti pendidikan, memperbaiki infrastruktur serta memperkasa sistem kesihatan supaya bangsa Johor dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, lebih stabil dan lebih terjamin. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya panjang mengambil kesempatan merakapkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz bin Ghazi serta Pentadbiran Negeri kerana berjaya meningkatkan ekonomi pendapatan negeri berjumlah 2.68 bilion ringgit pada tahun 2025 dan merekodkan 110 bilion ringgit pelaburan masuk ke negeri Johor. Ianya secara tidak langsung telah memberi peluang pekerjaan kepada 80,000 anak-anak negeri Johor. Tidak dinafikan, salah satu kejayaan ini didorong oleh pelaksanaan inisiatif strategik seperti Zon Ekonomi Khas Johor, Singapura, JSSEZ, yang menjadi pembangkit utama kepada keyakinan pelabur serta pertumbuhan ekonomi negeri secara menyeluruh. Terima kasih juga kepada Kerajaan Persekutuan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang telah mencetuskan idea ini lanjutan daripada lawatan resmi beliau ke Singapura pada Januari 2023. Yang Amat Berhormat Datuk Speaker, dalam perbahasan kali ini, saya sekali lagi bawa cadangan supaya pusat aktiviti Wagak Emas, PAWE, diperluaskan peranannya. Sebagaimana kita tahu, pusat ini hanya menjalankan aktiviti harian kepada Wagak Emas dan bukannya menjadi tempat kediaman sepanjang hayat kepada mereka. Isu ini perlulah diberikan perhatian yang sewajarnya kerana ianya bukan saja berkaitan menjaga kebajikan Wagak Emas yang hidup sebatang kara, malahan ianya merupakan tanggungjawab kebajikan rakyat Johor di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Macap. Yang Berhormat Datuk Speaker, Malaysia akan menjadi negara tua menjelang 2030 dengan 15% penduduknya melebihi usia 60 tahun. Dan daripada jumlah tersebut, 7% Wagak Emasnya tinggal seorang diri. Pada ketika ini, hanya terdapat pusat jagaan swasta yang mengenakan bayaran bulanan di antara RM2,000 hingga RM4,000 sebulan. Kos upah penjagaan yang tinggi pastinya tidak mampu ditanggung oleh golongan ini, terutamanya mereka yang tidak mempunyai sumber pendapatan tetap. Yang Berhormat Datuk Speaker, negara jiran kita Singapura, Jepun dan Thailand telah pun melaksanakan tanggungjawab mereka kepada golongan ini dengan menyediakan tempat bagi penjagaan Wagak Emas sepanjang hayat secara percuma. Justru itu, sebagai sebuah negeri yang makmur dengan hasil pendapatan negeri semakin baik, maka saya panjang mohon supaya penubuhan pusat penjagaan sepanjang hayat bagi Wagak Emas Wagak Johor dapat dipertimbangkan. Rakan strategik bersama pihak hospital, klinik kesihatan, masjid surau, NGO dapat dibentuk bagi tujuan ini. Selain daripada peruntukan kerajaan negeri, pihak JKM, KWSP, Pusat Zakat
CSR syarikat serta badan-badan korporat boleh dilibatkan sama bagi menampung kos penjawatan, pembinaan bangunan tambahan serta kemudahan lainnya. Pawai tak boleh kekal dijadikan tempat pusat keutangan, penganjuran khusus usahawan, program komuniti, tempat belajar menjahit, pembangunan kemahiran celik digital saja. Kita wajib memikirkan sebuah pusat jagaan sepanjang hayat untuk warga emas ini. Ianya bukan hanya soal maruah dan hak asasi sahaja, tetapi menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak bangsa Johor mengambil tanggungjawab yang besar ini bagi menjaga kebajikan rakyat sebagaimana hasrat Tuanku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Yang berhormat Dato' Speaker, kekuatan sesebuah negeri terletak pada kualiti modal insan yang dibentuk dan dibina. Tengku Mahkota secara jelas ingin melihat pendidikan anak Johor terus berada pada landasan yang betul melalui pelbagai inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan secara tersusun dan berterusan. Tidak dinafikan, kerajaan negeri sentiasa memberi sokongan kepada mahasiswa dan pelajar melalui pelbagai bentuk inisiatif dengan bantuan yuran persekolahannya, pengangkutannya, tiket kapal terbang, bantuan peranti, laptop dan pelbagai bantuan lainnya. Yang berhormat Dato' Speaker, Sdn Panjram ingin melontarkan beberapa pandangan serta cadangan yang mungkin boleh diberikan pertimbangan sewajarnya demi melahirkan modal insan yang berkualiti, terutama kepada pelajar serta mahasiswa anak Johor. Kerajaan Johor perlu mengambil peluang dengan pembangunan JSSEZ ini dengan mewujudkan tabung modal insan bangsa Johor. Cukai dari syarikat JSSEZ sekurang-kurangnya 1% masuk tabung ini khusus untuk meningkatkan kualiti mahasiswa anak Johor. Daripada tabung ini, kerajaan negeri boleh wujudkan inisiatif kemahiran dan employability yang boleh dinamakan program Anak Johor Global. Kerajaan negeri hantar pelajar terbaik IPTA Johor ke negara maju seperti China, Korea dan seumpamanya untuk internship selama 6 bulan. Bagi memberi pendidikan awal mahasiswa dengan budaya kerja kelas dunia dan apabila kembali jadikan mereka talent JSSEZ. Mahasiswa juga disediakan dengan sijil profesional AWS, ACCA, CIDB dalam lain-lain profesional yang berkaitan semasa mereka berada di universiti, dan apabila anak Johor ini tamat pengajian, mereka telah pun mempunyai sijil industri yang kompeten. Kerajaan Johor dicadangkan menyediakan platform kerajaan match pelajar dengan job freelance dari Syarikat Perbadanan Negeri Johor atau lain-lain syarikat yang bersesuaian dan dipanggil sebagai skim Johor Student Gift Hub. Pelajar bukan sahaja mendapat imbuhan gaji, tetapi apa yang lebih penting, mereka telah dilatih lebih awal dengan pengalaman kerja sebenar. Bagi mendorong anak siswa Johor mempunyai kemahiran dan ilmu yang bersesuaian dengan pembangunan ekonomi baru Johor, maka latihan percuma untuk mahasiswa tahun akhir mahir dalam pelbagai bahasa lain yang bersesuaian dengan pasaran semasa. Undang-Undang SGMY, Sistem Urusan Kastam, setelah tamat latihan anak-anak mahasiswa Johor ini akan diberikan JSSEZ ready card untuk fast lane interview. Yang berhormat Dato' Speaker, inisiatif pada mahasiswa ini telah pun dilaksanakan oleh lain-lain negeri di tanah air kita, seperti di Selangor, di mana anak-anak Selangor ditaja Smart Selangor Technical Skill sehingga memperoleh sijil IR 4.0. Pulau Pinang, inisiatif Penang Future Foundation. Negeri Sarawak pula memperkenalkan inisiatif tiket kapal terbang percuma dan lain-lain inisiatif untuk anak-anak Sarawak yang pulang dan bekerja di Sarawak.
Oleh dokumen ini, saya panjang yakin jika inisiatif memperkasa moral insan mahasiswa anak Johor ini dapat diperkasa dari peringkat awal, maka ia bukan sahaja menyokong kepada pembangunan ekonomis dia ada. Mudah-mudahan Johor melahirkan moral insan yang lebih berkualiti dan menjadi contoh kepada negeri-negeri lain, insya-Allah. Yang berhormat Datuk Speaker, saya panjang bersetuju dengan kenyataan yang berhormat Bernard bahawasanya kerajaan negeri Johor perlu meneroka bidang baru, visi baru, mencari sumber serta peluang baru bagi menjana pendapatan negeri sekurang-kurangnya dapat mengekalkan pertumbuhan tidak kurang daripada 6% daripada KDNK. Potensi JSSEZ dilihat menjadi daya penarik bagi menjana pendapatan ini. Elemen baru boleh digubal bagi pembangunan JSSEZ dengan memperkenalkan cukai pembangunan sekurang-kurangnya 1% atau satu nilai mana-mana projek pusat data. Selain itu juga, kerajaan negeri perlu membuat semakan dan rundingan semula perjanjian bekalan air 1962 kepada Singapura kepada sekurang-kurangnya satu nilai yang sesuai dan munasabah berbanding dengan nilaian 3 sen setiap 1,000 galen yang tidak relevan lagi. Syarikat-syarikat perpadanan milik kerajaan negeri perlulah mengambil langkah dari biasa-biasa kepada luar biasa dengan terlibat sama menjadi rakan kongsi kepada pembangunan pusat solar, tenaga hijau karbon, projek pusat data, semikonduktor, memperkasa pi pelancongan, perubatan dan pembangunan lain yang dilihat berpotensi membantu menjana pendapatan baru kerajaan negeri ini, insya-Allah. Yang berhormat Datuk Speaker, baru-baru ini saya telah menerima rawatan di Hospital Muar selama hampir 3 minggu. Selepas menjalani pembedahan, saya ditempatkan di ward kelas ketiga bagi membolehkan doktor memantau kesihatan saya secara lebih dekat. Walaupun saya hanya berada sekitar 2 hari di ward tersebut, namun ianya amat memberi kesan psikologi kepada saya. Saya melihat betapa tidak selesanya penghuni ward lebih-lebih lagi apabila cuaca panas melanda negara akibat fenomena El Nino mengakibatkan peningkatan suhu panas yang begitu tinggi. Walaupun tak sampai 2 hari saya berada di ward tersebut, saya telah mengalami backsore akibat cuaca panas ini. Yang berhormat Datuk Speaker, saya panjeram berpandangan sudah sampai masanya semua ward di hospital kerajaan diberikan kemudahan pengawal dingin dan bukan lagi kipas angin siling atau dinding. Pemerhatian saya hanya ward kelas pertama dan kedua sahaja yang mempunyai kemudahan ini, seolah-olah ada kasta kemudahan pesakit di ward hospital kerajaan. Saya saksikan sendiri keadaan ketidakselesaan pesakit terutama kepada mereka yang dalam keadaan tidak boleh bergerak dan uzur. Yang berhormat Datuk Speaker, saya panjeram mohon supaya kerajaan negeri dapat membantu Kementerian Kesihatan menektara kemudahan ini bagi meningkatkan keselesaan pesakit, pelawat maupun kaki tangan hospital itu sendiri. Ianya tanda prihatin pesakit dan peragaan kepada staf hospital yang bertugas dengan penuh dedikasi. Akhir kata, saya panjeram mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada seluruh penjawat awam negeri Johor dan persekutuan yang bertugas di negeri ini kerana telah berkhidmat dengan penuh dedikasi demi mempertabatkan bangsa Johor serta meningkatkan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Tinggi tempur di pohon jati, tempat bersarang si burung helang. Terima kasih penjawat awam yang penuh dedikasi dan sebaktimu, insya-Allah sentiasakan dikenang. Sidang Dewan ini mungkin terakhir kali penggal hadapan, insya-Allah berjumpa kembali. Barisan pengimbang menyusun 10 jari. Salah silap kepada rakan-rakan mohon dimaafi. Kepada Allah jua kita berserah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.